Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Batu putih ni. Kenapa RCI batu putih ni tuan-tuan? Alright. Macam mana saya start cerita ni? Cerita dia macam ni. Pada tahun sebelum 2000, cerita RCI ni lama. Batu putih ni cerita lama. Okay, dia ada satu pulau, bukan pulau pun, dia batu sebenarnya kan? Tapi ada satu bukan structure, ada satu tumbuh batu di antara laut, di antara Malaysia dan juga Singapura. So pertikaian berlaku pada waktu itu. Adakah itu milik Singapura atau Malaysia? Kenapa nak pertikaikan Is? Sebab itu menjadi sempadan. Kalau jadi milik Malaysia, dia akan jadi sempadan baru. Dan daripada sempadan itu kita ada hak berkemungkinan beberapa nautical mile ke atas. Okay? Jadi meluaskan lagi sempadan kita. Pada tahun 2018, Mahathir telah memutuskan bila Singapura International Court of Justice ICJ telah memutuskan bahawa batu putih itu milik Singapura. Saya pendekkan ceritalah. Memutuskan bahawa batu putih itu milik Singapura. Kemudian Mahathir sebagai Perdana Menteri pada waktu itu tidak merayu tentang keputusan tersebut, maka diterima sebagai batu putih sebagai milik Singapura. So, pada tahun ini, kita persoalkan kenapa Mahathir tidak ataupun tidak merayu tentang keputusan batu putih. Jadi, kita pun back forth, kita pun bincang. Kita kata kena wujudkan Royal Commission of Inquiry atau Suruhanjaya Diraja bagi meneliti siapakah yang bersalah. Royal Commission of Inquiry ni tak boleh menentukan bersalah atau tak bersalah. Tetapi nak menentukan proses itu melalui proses yang betul atau tidak supaya nanti boleh diambil tindakan selanjutnya. Itu maksud saya. RCI ni tak boleh menentukan orang itu bersalah atau tidak. Cuma dia boleh meneliti dan dia ada hak untuk nak membongkarkan dokumen-dokumen yang sebenarnya yang sebelum ini yang tak boleh dibongkarkan oleh badan-badan yang lain. Jadi dan RCI itu telah pun diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini. Kalau saya tengok telah diserahkan kepada Pertuan Agong. Namun begitu, seorang peguam telah merayu supaya RCI itu Peguam rayu Agong dedah laporan RCI Batu Putih kepada umum. Peguam Muhammad Hanif Katiri merayu Yang Pertuan Agong supaya mendedahkan kepada umum laporan terbaru Suruhanjaya Diraja berhubung isu kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan juga Tubir Selatan. Rayuan tersebut susulan pengurusi RCI Batu Putih Muhammad Rauf Sharif bekas hakim menyerahkan laporan terbaru Suruhanjaya itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini supaya rakyat dapat melihat bahawa penubuhan RCI sebenarnya adalah tulen dan ikhlas. Peguam itu merayu agar laporan itu didedahkan secara terbuka supaya Malaysia dapat mengetahui kebenaran di sebalik tindakan pentadbiran Dr. Mahathir pada tahun 2018 untuk menarik balik rayuan Mahkamah di ICJ atau Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice berhubung pemberian Singapura kedaulatan ke atas Batu Putih. Hanif berkata ini akan membolehkan orang ramai untuk memastikan
sama ada sure RCI benar-benar mengikut titah agung berhubung terma rujukan Suruhanjaya itu. Justru saya dengan penuh takzim memohon kebahaduli supaya dapat membuat titah agar sesalin diserahkan kepada semua pihak. Okey. Nah, saya dah tengok video interview selepas RCI tersebut. Tun Mahathir ada buat satu interview dengan wartawan. Dan dia mempertahankan mempertahankan jawapan tentang menarik balik rayuan. So, Malaysia pada waktu itu memang membuat rayuan tentang RCI, tetapi ditarik balik. Ditarik balik permohonan tentang RCI tersebut oleh Mahathir. Dan video dalam 30-40 minit punya interview tu, saya dengar, saya teliti, dia pada masa itu, semasa penarikan balik, dia kata dia beri garden leave ataupun cuti kepada Peguam Negara untuk dia ganti Peguam Negara baru, menyebabkan dikatakan bahawa dia tidak dikonsult pun. Dia tidak consult pun Peguam Negara tentang penarikan tersebut. Dia tak konsult. Tapi Tun Mahathir kata tak dikonsult. Bukan dikonsult, dia tahu. Dia kata bahawa dia telah dibriefkan berkenaan dengan RCI. Dia kata kita tak ada peluang kerana, mungkin saya tersilap, tapi sebelum ni dia pernah kata sebenarnya kerajaan Johor telah pun menyerahkan, Sultan sebelum ini telah pun menyerahkan batu putih itu kepada British melalui satu perjanjian. Ini Tun Mahathir kata dia punya alasan lah. Dan ini alasan ni yang digunakan oleh Singapura. Sebab kenapa British bila diserah kepada British serah kepada Singapura, bermakna Singapura memiliki hak yang mana telah diserahkan oleh British tersebut. Itu persoalan. Itu perkaranya, faham ? Okey. So daripada perkara tersebut, itu contention, itu sebab Mahathir kata saya dah tengok, saya dah baca laporan, saya dah debrief, dan briefing itu simple, dia kata. Tak perlu jagan-jagan, tak perlu lawyer kat depan saya. Saya dengar pun saya faham. Jadi saya buat keputusan. Cuma RCI mempersoalkan benarkah keputusan tersebut. Jadi untuk itu kita tengok dan kita lihat keputusannya bagaimana nanti. Kan? Tapi untuk nak didedahkan kepada umum, terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab macam saya kata, RCI ini adalah Royal Commission of Inquiry, Suruhanjaya Diraja. Apa orang kata, dan dia bukannya, dan apa saja keputusan RCI ini tuan-tuan, dia bukan legally binding. Dia hanya satu, apa orang kata, inquiry saja, dan apa-apa yang didapati dalam itu, maka boleh bukanlah boleh ambil tindakan, tapi boleh diproceed kepada perkara-perkara yang lain kalau sekiranya menyalahi ataupun menyalahi undang-undang dan sebagainya lah. Ataupun kalau boleh dirayu lagi, mungkin kerajaan Malaysia boleh merayu sekali lagi. Wallahualam. Itu kita kena tengok lagi nanti. Okey, habis.